Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ridhaudin bin Rosman dan pada hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tugasan yang kedua iaitu persembahan bagi subjek tahsin Al-Quran di mana kami akan membentangkan hukum tajwid Al-Mudud dan saya sendiri akan membentangkan secara khususnya dua mad iaitu mad arid disukun dan juga mad wajib muttasil. Yang pertama sekali kita akan menyentuh bahagian mad arid sukun. Mad arid sukun dari segi istilahnya mad iaitu panjang ataupun memanjangkan suara huruf. Dalam ilmu tajwid, mad bermaksud memanjangkan bacaan huruf mad iaitu huruf alif, waw dan ya apabila bertemu sebab-sebab tertentu seperti hamzah ataupun sukun. Arid pula bermaksud mendatang, berlaku dan juga sementara ataupun tidak tetap. Dinamakan arid kerana sukun yang menyebabkan mad ini bersifat sementara kerana ia hanya muncul apabila kita berhenti wakaf pada sesuatu kalimah. Li pula merupakan kata hubung yang bermaksud kerana ataupun disebabkan oleh. Ia menunjukkan sebab hubungan iaitu mad ini berlaku kerana adanya sukun. Dan as-sukun ataupun sukun yang bererti diam ataupun tidak berbaris. Menandakan huruf terakhir dalam kalimah tidak berbaris apabila berhenti, maka huruf sebelumnya iaitu huruf mad akan dipanjangkan. Mad yang berlaku apabila huruf mad diikuti huruf yang disukunkan kerana berhenti atau wakaf, bukan kerana asalnya memang bersukun. Definisi mad arid sukun ialah panjangan huruf mad ataupun huruf alif, waw dan ya yang diikuti oleh huruf hidup yang berbaris dalam keadaan bacaan bersambung atau berwasal, tetapi menjadi huruf sukun apabila berhenti iaitu wakaf pada perkataan itu. Dalam kata lain, sukun itu tidaklah asal yang menjadikannya arid, tapi muncul sementara iaitu ketika berhenti. Sebab-sebab berlakunya mad arid sukun. Ia berlaku apabila terdapat huruf alif waw ya atau huruf mad dan selepasnya huruf berbaris hidup iaitu fathah, kasrah dan dhammah. Fathah baris atas, kasrah itu baris bawah dan dhammah itu baris hadapan. Pembaca akan berhenti iaitu wakaf pada kalimah tersebut yang akan menyebabkan huruf terakhir menjadi sukun mendatang. Maksudnya jika bersambung dalam jika satu bacaan itu bersambung, kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dia akan jadi alamina, al-alamina. Nun tu akan berbaris atas. Jika itu tidak, atau jika itu dibaca secara bersambung, tidak akan berlakunya mad arid sukun. Tetapi jika bacaan itu berhenti pada perkataan alamin, iaitu huruf nun tu akan jadi berhenti dan akan dibaca dengan mad tambahan. Jika sukun mendatang, ia akan jadi mad arid sukun. Kadar panjang harakat. Terdapat 3 kadar panjang harakat iaitu mengikut pandangan ikhtilaf qiraat. Yang pertama pendek ataupun qasar, itu bacaan panjangnya 2 harakat, itu sekadar bacaan mad tabi'i. Yang kedua secara sederhana ataupun tawassut yang bacaannya adalah 4 harakat di mana ia berada di antara pertengahan antara pendek dan panjang. Manakala panjang iaitu isbaq dibaca secara 6 harakat kerana kita memuliakan wakaf dan menguatkan mad. Kadar 2 harakat itu sesuai untuk mereka yang membaca Al-Quran secara hadar ataupun cepat. Manakala kadar 4 harakat pula sesuai untuk mereka yang membaca Al-Quran secara tadwir, iaitu bacaannya sederhana laju. Dan kadar 6 harakat pula sesuai untuk mereka yang membaca Al-Quran secara tartil, perlahan ataupun tahqiq. Hukum mad arid sukun ni hukumnya adalah jaiz. Iaitu harus dipanjangkan 2, 4 ataupun 6. Dan mengapakah ia dinamakan jaiz? Hal ini kerana panjang bacaan tidaklah tetap. Para pembaca boleh memilih antara 3 kadar iaitu 2, 4 ataupun 6. Yang penting dibaca secara konsisten. Dan sukun yang menyebabkan mad itu tidak asal dan berlaku ketika berhenti. Jika kita lihat di sini, peranan riwayat Imam Al-Asim, ia menyampaikan cara bacaan secara berlapis iaitu kadar mad, tempat wakaf dan hukum fonetik Al-Quran.
Contoh-contoh dalam Al-Quran, kita lihat di sini surah At-Tin ayat 1 dan 2. Jika bacaannya bersambung, contohnya Wattini wazzaituni wa turi sinin. Kita dapat lihat wazzaituni wa turi sinin. Tun tu dibaca secara dua harakat, itu mad tabi'i. Kerana tidak berlakunya mad arid li sukun. Kerana tak terjadinya mad arid sukun kerana tidak berlaku waqaf, tidak berhenti. Tapi jika kita berhenti pada perkataan wazaitun, maka kita terjadinya hukum mad arid li sukun tersebut. Iaitu kita boleh baca panjangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Jika saya memberi contoh, kalau 2 harakat, wattini wazaitun. Kalau 4 harakat, wattini wazaitun. Jika kita baca 6 pula, kita akan bacanya dengan harakat, itu tun tu kita tekankan secara 6 harakat. Wattini wazaitun. Kita dapat lihat jika bacaan tu bersambung, tiada mad arid li sukun berlaku kerana huruf nun disambungkan dengan perkataan wattur. Wattur. Jika contohnya kita akan bacanya secara 2 harakat saja, iaitu wattini wazaituni wa turi sinin. Kita baca tun tu secara 2 harakat sahaja kerana ia akan bersambung dengan ayat seterusnya, wa turi sinin. Manakala jika dibaca secara berhenti, huruf nun tu akan menjadi sementara. Maka huruf arid pun berlaku kerana berlakunya berhenti di situ. Dia akan dibaca wattini wazaitun. Para pembaca boleh pilih 2, 4 ataupun 6 harakat. Contoh yang kedua pula, kita boleh lihat, kita fokus pada surah Al-Fatihah, di mana kita lihat jika dibaca secara bersambung, ataupun kita kata tak berlakulah mad arid li sukun tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita lihat tak berhenti pada perkataan alamin. Jadi min tu kita baca secara 2 harakat sahaja. Saya ulang, kita baca 2 harakat sahaja. Contoh bacaan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita baca saya 2 harakat sahaja pada alamin. 2 harakat sahaja. Tetapi ketika dibaca secara waqaf ataupun berhenti pada perkataan Rabbil Alamin, maka huruf nun tu menjadi mati sementara dan berlakunya huruf atau mad arid li sukun sebab berlakunya berhenti. Maka huruf sebelumnya iaitu huruf ya merupakan huruf mad. Maka terjadinya hukum mad arid li sukun di mana kita baca secara 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Contoh bacaannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu 4 harakat. Maka atau kalau 6 harakat, kita panjangkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tekan selama 6 harakat. Sama juga dengan perkataan atau dalam ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita boleh baca 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Tapi kalau kita bacaan dia sambung, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Perkataan Rahim tu, him tu kita atau baca secara mad tabi'i iaitu 2 harakat kerana tidak berlakunya mad arid li sukun. Isu ataupun kesalahan yang selalu terjadi dalam mad arid li sukun ni iaitu pembaca tidak membezakan antara mad arid li sukun dan juga mad lin. Kedua-duanya berlaku ketika wakaf, tetapi mad lin ni berlaku selepas huruf berbaris fathah yang diikuti oleh huruf lin iaitu huruf waw ataupun huruf ya, sukun. Bukannya huruf mad. Ramai pembaca tersilap dan menganggap kedua-dua hukum itu sama. Yang kedua, tidak konsisten dalam kadar panjang harakat iaitu 2, 4 atau 6.
Pembaca sering bercampur aduk ketika kadar panjang dalam satu surah. Kadang 2 harakat, kadang 4 harakat, kadang 6 harakat. Ini menjadikan bacaan tidak seimbang dan tidak seragam. Hukum sebenar membenarkan mana-mana kadar, tetapi mesti konsisten sepanjang bacaan. Contohnya, jika kita lihat balik pada contoh sebentar tadi, surah Al-Fatihah. Kalau kita baca tak konsisten, kejap 2 harakat, kejap 4 harakat, kejap 6 harakat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tekan 4 harakat. Tetapi ayat seterusnya, kita baca secara 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita jadikan 6 harakat. Lepas tu kita masuk balik ayat seterusnya 2 harakat. Maliki Yaumiddin. Itu tidak konsisten. Yang kita panggil bacaan yang tidak konsisten. Kita mestilah baca, kita pilih satu dan bacaan daripada ayat awal hingga ayat akhir dalam satu kadar harakat saja. Jika kita pilih 4 harakat, maka 4 harakat lah daripada awal hingga akhir. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. 4 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4 harakat juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih 4 harakat. Jadi kita konsisten je 4 harakat tu. Yang kesalahan lain, menambahkan panjang secara berlebihan. Ada juga panjang atau pembaca yang baca Ma'rij Sukun ni melebihi 6 harakat, menjadi bacaan tidak tepat dari segi qiraat dan menyebabkan kesalahan tajwid yang besar. Contohnya kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah lebih 6 harakat. Itu bacaan yang salah. Dan kesalahan yang terakhir, tidak mengekalkan kejelasan makhraj ketika wakaf. Maksudnya ketika berhenti, sebahagian pembaca menahan suara terlalu lama sehingga makhraj huruf akhir yang bersukun hilang kejelasan. Ia akan menjejaskan kefasihan bacaan. Contohnya dalam surah Tin, kita bila baca secara mat, kita kena atau makhraj huruf nun tu pada akhir. Wattini wazaitun. Kita nun tu berbunyi. Maksudnya kita memenuhkan hak makhraj huruf nun. Kalau salah, kita tak menjelaskan makhraj huruf bagi nun tu. Wattini wazaitun. Huruf nun tu tak ada makhrajnya. Ia merupakan salah satu kesalahan daripada hukuman arid disukun. Cadangan penambahkan. Para pembaca boleh pelajari melalui talaki dengan guru bertauliah supaya dapat mendengar dan membetulkan kadar panjangnya secara praktikal. Yang kedua, kita boleh gunakan penanda warna tajwid dalam mushaf untuk mengenal pasti huruf mat dengan jelas. Kita dapat lihat Al-Quran sekarang yang kita ikut riwayat Imam Hafaz Asim, Tariqat Asyatibi. Kita dapat lihat huruf tajwid Ma'rij Sukun ni dapat ditanda dalam mushaf. Yang ketiga, amalkan konsistensi kadar. Contohnya, pilih 4 harakat untuk semua bacaan Ma'rij Sukun dalam satu surah. Yang keempat, kita perlulah latih diri kita dengan audio bacaan daripada Qari Muktabar. Contohnya, Syekh Al-Husari ataupun Nishari Al-Afasi untuk meniru kadar dengan kejelasan wakaf. Yang kelima, kuasai beza antara mat asli, mat arid dan juga mat lin melalui perbandingan contoh dan juga latihan tulisan fonetik supaya kita tak terkeliru antara ketiga-tiga mat ini. Baiklah, kita akan masuk pula kepada mat wajib muttasil. Maksud istilah mat wajib muttasil, mat seperti yang kita kata tadi, menandakan pemanjangan bunyi huruf apabila berlakunya sebab-sebab tertentu. Yang kedua ialah wajib ataupun mesti dilakukan, bermaksud panjang bacaan ini wajib dilakukan, mesti dilakukan. Tidak boleh dibaca secara pendek. Dan juga muttasil, iaitu bersambung ataupun berhubung, menunjukkan bahawa huruf mat dan hamzah berada dalam satu perkataan yang sama. Jika kita simpulkan, mat wajib muttasil ni bermaksud mat yang berlaku apabila huruf mat, iaitu huruf alif wawiyah, diikuti oleh huruf hamzah dalam satu perkataan yang sama.
Definisi dia, perkataan mad mutasil bermaksud bersambung ataupun berhubung. Mad mutasil dari segi istilah pula bermaksud huruf mad yang bertemu atau bersambung pada hamzah dalam satu perkataan yang sama. Dia hukumnya atau wajib dibaca panjang kerana semua qari sepakat, iaitu ijma' bahawa bacaan mesti dipanjangkan lebih daripada mad tabi'i. Tak boleh 2 harakat, kena lebih. Tidak boleh dibaca secara pendek. Dan mutasil kerana huruf mad dan hamzah berada dalam satu kalimah. Huruf dan tanda-tanda mad arif disukun, mad wajib mutasil. Yang pertama ialah dalam Mushaf Rastam Usmani, ada beberapa tanda khas yang menunjukkan mad wajib mutasil. Dalam Rastam Usmani kita ada tanda maddah, iaitu seperti ombak di atas huruf mad, menandakan huruf mad mesti dipanjangkan lebih daripada 2 harakat. Yang kedua, kita dapat lihat ada huruf hamzah yang menyebabkan huruf mad wajib mutasil itu terjadi dalam satu kalimah yang tiada ruang antara tersebut, antara huruf hamzah dan huruf mad. Dan dalam Rasam Usmani kita dapat lihat mad wajib mutasil ni dapat dilihat apabila ditandakan dengan huruf merah, dengan huruf tu berwarna merah. Itu warna khas yang menunjukkan itu adalah mad yang perlu dibaca panjang dan tak boleh dibaca sepanjangnya 2 harakat. Hukum tajwid. Mad wajib mutasil ni wajib dipanjangkan 4 hingga 5 harakat mengikut riwayat Hafs an Asim. Panjangan ini mestilah tetap dan mesti dijaga. Tidak boleh dibaca sepanjang 2 harakat sahaja seperti mad tabi'i. Untuk tujuan fonetik, mad ni penting kerana untuk mengimbangi tekanan bunyi hamzah yang keras kerana berlakunya glottal stop dengan panjangan huruf mad agar aliran suara lebih harmoni dan teratur. Contohnya kan, kalau ja'a, jika kita baca pendek sepanjang 2 harakat, untuk masukkan bacaan daripada ja dan a, ia akan berlakunya ketidakharmonian dan tidak teratur kerana kita baca secara pendek. Tetapi jika kita baca secara panjang, ja'a, mana kita boleh memasukkan bunyi bunyi hamzah tu dengan harmoni dan teratur. Mad wajib mutasil juga penting kerana ia memberikan kesan gema dan keindahan bacaan. Merupakan tanda ketaatan terhadap hukum bacaan mutawatir. Maksudnya kita memenuhi hak mad tersebut. Contoh dalam Al-Quran, kita dapat lihat contoh yang pertama iaitu perkataan as-sama'. Ayat penuh dalam surah Ad-Dariyat, ayat yang kedua, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Okey. Kalau dalam Rasam Usmani ni kita dapat lihat bacaan as-sama'i itu dibaca secara 4 hingga 5 harakat. Saya ulang balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fis samaa'i rizqukum. Okey, kita baca sebanyak 4 ataupun 5 harakat. Kita tak boleh baca pendek 2 harakat. Okey, contoh bacaan yang salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fis samaa'i rizqukum. Itu merupakan bacaan yang salah kerana perkataan as-sama' itu kita dapat lihat huruf alif selepas huruf mim tersebut mempunyai tanda maddah, iaitu huruf atau tanda ombak tersebut. Dan selepas huruf mad tu datangnya hamzah dalam satu kalimah, itu sama'i. Dalam Rasam Usmani, hamzah dan maddah ditulis bersambung tanpa pemisahan menandakan ia mutasil, ia bersambung. Jadi apabila bersambung, dia telah memenuhi kriteria berlakunya mad wajib mutasil dan kita perlu baca 4 hingga 5 harakat. Wa fis samaa'i rizqukum. Contoh yang kedua pula, perkataan sawa'un. Dalam ayat penuh iaitu surah Al-Baqarah, ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita dapat lihat sini perkataan di warna kamera itu sawa'un. Kita dalam Rasam Usmani dia akan terdapat tanda maddah atau huruf alif tersebut dan juga diwarnakan warna merah.
Dan bacaannya dibaca secara 4 hingga 5 harakat. Kenapa kita baca 4 hingga 5 harakat? Huruf alif selepas huruf waw tersebut mempunyai tanda maddah. Dan selepas huruf mat tersebut datangnya hamzah dalam satu kalimah. Jadi dalam resam Usmani, bacaan dan maddah ditulis bersambung tanpa pemisahan menandakan ia mutasil, ia bersambung. Jadinya mad wajib mutasil dan wajib dibaca 4 hingga 5 harakat, iaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kafaru sawa'un alaihim. Kita baca dengan 4 hingga 5 harakat. Tak boleh baca 2 harakat, iaitu sawa'un. Ia akan menjadikan bacaan itu tidak harmoni dan salah dari segi hukum bacaan. Kita dapat lihat jenis kesalahan iaitu memendekkan bacaan seperti mad tabi'i. Pembaca hanya menjalankan 2 harakat sedangkan sepatutnya bacaannya adalah 4 hingga 5 harakat. Contohnya, ja'a. Kalau dibaca cepat, ja'a. Ia menyalahi ijma' qura' bagi riwayat Hafs. Dosa kecil jika dilakukan sengaja kerana mengubah sifat bacaan yang makbulah. Yang kedua ialah terlalu memanjakan lebih 6 harakat. Dibesarkan secara berlebihan hingga memutuskan aliran kalimah. Ia menghilangkan keseimbangan tartil dan dianggap sebagai takalluf, iaitu melampau. Jika kita ambil contoh, kita baca bacaan tadi, itu terlalu panjang. Ia dikira sebagai bacaan yang melampau dan tidak kita masuk dalam bacaan yang tartil. Itu salah tempat wakaf ataupun tidak menghormati sambungan hamzah. Contohnya apabila pembaca berhenti selepas huruf mad sebelum hamzah, misalnya berhenti, baru masuk sambung. Itu juga contoh bacaan yang salah kerana ia memutuskan kalimah dan menukarkan struktur makna dalam resam Usmani. Dan kesalahan terakhir, membaca dengan harakat tidak sekata antara bacaan-bacaan muttasil. Sebagai contoh, kadang dibaca 4 harakat, kadang dibaca 5 harakat dalam satu surah yang sama. Seperti ma'arid disukun tadi, bacaan ini dianggap tidak konsisten, iaitu khilaf at-tartil. Dia mengganggu kelancaran dan keindahan irama. Kalau boleh kita baca secara konsisten. Jika kita pilih 5 harakat untuk bacaan mad wajib mutasil daripada awal surah, maka sehingga akhir surah kita baca secara 5 harakat. Itu saja untuk penerangan mad arid disukun dan mad wajib mutasil. Sekian, terima kasih.